Sebab tu Allah berikan aturan dia. Allah Ta'ala dia nak hapuskan dosa dengan apa? Tadi saya sebut dengan perintah. Tuan-tuan ambil wuduk, jatuh dosa. Tuan-tuan basuh tangan ni, gugur dosa. Basuh kepala ni, duk sapu kepala ni. Ya. Okey, basuh kepala ni tuan-tuan, gugur dosa ni. Tuan-tuan main masjid ni, malaikat duk doa pada kita ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa tu imam. Ampunkanlah dosa Haji Dolah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Haji Manap. Ya Allah, ni malaikat duk naik. Ampunkanlah dosa Kak Som, Kak Sal, semua ada, Kak Shima, Kak Leha. Mereka komplain, ustaz ada sebut nama Kak Leha ya. Kak Shima tak sebut pun. Kak Shima, Kak Nap, Kak Tipah. Kak Tipah tertipu. Semua saya sebut entah. Ni saat lagi balik ke rumah ni, Allah ampunkan dosa kita. Satu langkah naik darjat, satu langkah pahala, satu langkah hapus dosa. Tuan-tuan, orang yang balik pada haji macam budak yang baru lahir. Allah hapus dosa dengan perintah Allah. Saat lagi kita ambil air semayang. Bila semayang subuh? Sejuk. Sejuk. Dah lah kita ni menggigil. Sejuk pula. Ambil wuduk pula 5:30 pagi nak pergi masjid. Ketok-ketok. Orang yang ambil wuduk dalam keadaan sakit, terketar-ketar dia tuan-tuan, lagi naik darjat dia daripada kita ambil wuduk guna air hangat. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Okey. Jadi saya lancarkan dahulu kutipan derma untuk tabung masjid. Baru saya umum ni.